Orang kata bahasa ni melambangkan sesebuah negara, kiranya membentuk perpaduan antara kita. Tetapi sekarang ini ramai pula orang yang dah mula merosakkan bahasa sedikit demi sedikit. Kau nak buat apa? Kau pahal. Bila saya pergi ke sekolah, saya lihat pelajar-pelajar sekolah ini mereka masih muda dan mereka mahu belajar sesuatu yang baru. Jadi saya sebagai seorang pelukis, penulis dan juga rakyat Malaysia adalah untuk memberikan dan juga mendidik mereka terhadap apa yang kita simpan selama inilah, bahasa kita, khazanah kita, supaya pelajar-pelajar ini mereka boleh tahu apa yang boleh mereka tuturkan, yang boleh mereka baca dan apa yang tidak. Apa yang mereka baca itu yang akan membentuk diri mereka akan datang. Walaupun benda ini nampak pada awal macam skema lah orang kata. Kekoknya skema betul, bahasa baku kan. Tapi itu yang menyedihkan lah, bila kita sendiri rasa kekok untuk bercakap dalam bahasa kita sebetulnya. Harapan saya untuk generasi baru supaya mereka dapat menghargai apa yang mereka ada, apa yang mereka baca, terutama lawak sekolah. Kerana di sinilah lahirnya sebuah cinta terhadap bahasa, negara dan warisan kita. Namun hati rela berjuang, walau dengan cara sendiri, demi cinta